Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Nabila Channel. Topik dalam channel Ain hari ini adalah tentang Asri. Asri pada dahulunya 2025. Okay, kalau kita boleh tengok Asri ni dia orang macam ada chemistry. Tiba-tiba bubar guys. Apa perasaan Ain adalah sedih lah. Bila Ain tengok balik video-video lama, Ain macam air mata nak jatuh. Okay, so Ain ada ambil sikit video-video dari Asri dulu-dulu. Ustaz Ain edit-edit lagi. Okay, dalam YouTube kali ni, konten kali ni Ain akan letak pasal Asri je. Kalau boleh letak je lah pasal apa ke, share ke, Siti Min ke, Irsyah ke, apa-apa je, it's okay. Tapi kebanyakan dalam ni vitamin Asri guys. Stay tune guys, jangan tinggalkan YouTube I. Stay tune tau. Adakah dua partner saja yang stay? Adakah Asri atau Ashura sahaja? Kerana mereka yang terakhir, ataupun Asri juga dibubarkan dan hanya Ashura sahaja yang dikekalkan? Tukar surat. Aslah, silakan. Assalamualaikum. Assalam. Dari awal kita jumpa sampai sekarang, aku still suka tengok mata kau. Terima kasih sebab menjadi support system yang luar biasa dan jadi partner yang sangat baik untuk saya. Saya tidak mahu kita dibubarkan kerana saya yakin kita boleh berjaya sama-sama. Amin. Wow, first surat yang aku dengar mempertahankan Protex. Maksudnya aku tak nak dibubarkan. Yang lain semua ayat dah macam-macam nak kena bubar. Tahulah, takut aku miss terdengar ke ada yang tu. Bukanlah kata yang lain kata nak bubar, tidak. Tapi dah rasa dibubarkan. Harry, silakan. Dear Harry, thank you for being part of my life, my job, my routine. You are the best partner that I have. Terima kasih bagi kerjasama yang luar biasa. Tak dapat aku luahkan dengan kata-kata. Aku harap perjalanan kita lebih panjang. Tapi sebagai leader, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Fly high Harry, kita buat yang terbaik di masa akan datang. Aslah. Wow. Terima kasih Asri untuk surat tersebut. Dua-dua menunjukkan satu effort yang sama. Lebih kurang macam Siti Min tadi. Satu effort yang sangat tinggi. Bukan sekadar di YouTube, di TikTok juga. Korang sangat give and take, buat konten bersama pun semua. And korang sangat suit together. Dan untuk Asri, aku isytiharkan stay atau bubar. Bubar. Jalan cinta, semoga bahagia. Kaulah pemenangnya, kaulah yang juara. Kau menang. Ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Silakan duduk. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kau tahu ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Dan ku berjanji takkan sakit
sepenuh hati. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Korang dah tengok semua video yang I buat, yang I edit untuk Asri. Okay, thank you for watching, and then thank you for your stay tuned for me. Okay, and then harapnya tak berubah balik lah. But now ada 2 Sabahan and 2 AA kan. Tapi diorang tetap macam ada juga kan. Korang nampak balik ada chemistry Asri, and then ada waktu tu Asri cakap kat Irfan, Irfan rasa kita sama. Harry dah macam sedih kat situ. Tahun depan dia orang kahwin tak? Kalau kahwin macam juga, I setuju je. Okay, thank you for watching, and then you can like, comment and subscribe my YouTube. Bye bye.